Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam melekap 2026. Okey, insyaAllah hari ni kita sembang-sembang santai pasal World Cup yang berlangsung malam tadi dan juga awal pagi tadi. Okey, untuk game yang pertama. Okey, Norway menentang Ivory Coast. Yang ni kita kata mungkin dari segi permainan tu aku tengok Ivory Coast lebih banyak. Lebih banyak untuk menyerang. Ah, Norway pun sekali-sekala menyerang. Tetapi mungkin luck kepada Norway lah. No? Sebab Ivory Coast layak untuk menang game ni sebenarnya. Tetapi mungkin Norway lebih clinical dengan peluang-peluang yang mereka ada. Gol pertama tu memang sangat-sangat cantik. Dan juga gol yang kedua daripada Haaland. Yang tu kira 5 minit sebelum minit yang ke-90 tu kira tu typical Haaland lah. Memang berada tepat di depan gol. Lalu ambuh gol kedua tu. Walaupun sebelum tu dah disamakan oleh Ahmad Diallo. Gol yang memang sangat-sangat cantik. Hasil dribble yang sangat menarik. Tetapi apakan daya. Ivory Coast terpaksa pulang di round of 32. Dan ini menjadikan Norway akan bertemu dengan Brazil. Jadi macam mana Viking melawan Samba ni. Jadi sama-sama nanti kita nantikan di pusingan yang ke-16 lah. Okey, untuk game yang kedua pula berlangsung. Wow, ini yang sangat-sangat menarik game ni. What a player Mbappe. Bagi aku Perancis sepatutnya boleh menang lebih banyak lagi daripada 3-0 ni. Memang kita kata 3-0 tu dah banyak lah. Tetapi sepatutnya boleh lebih 5, 6 ke kan. Kalau tak disebabkan penjaga gol Sweden yang sentiasa menyelamatkan serangan-serangan daripada Mbappe, kemudian Olise, Dembele, ada juga yang Dembele tersasar kan. Jadi bagi aku Sweden bukan tandingan Perancis lah. Dari segi statistik pun hang tengok memang Perancis gila-gila punya. Dia another level lah. Kita kata Perancis ni elite punya pasukan. Jadi untuk Sweden hanya dengan berbekalkan player-player yang biasa-biasa, bukan aku kata Gyökeres tak power. Kan? Tetapi Gyökeres pun tahu nak lepas. Rakan sepasukan di Arsenal, Saliba. Oi, Saliba tak pergi can oi. Gyökeres kena peluk saja kan. Jadi kiranya wow. Memang Perancis dia another level lah. Dengan XG-nya 3.24 berbanding Sweden hanya 0.7. Jadi tengok betapa besarnya, banyaknya peluang Perancis ni. Ni yang kita kata apa? Pasukan yang penuh dengan star-star. Ada Barcola. Defense-nya tu pun kemah, mantap kan. Jadi sangat-sangat terbaiklah pasukan Perancis yang dibawa oleh Didier Deschamps kali ni. Dan selepas ini Perancis akan menentang Paraguay. Agak tricky juga aku rasa Paraguay ni sebab mengingatkan aku kepada pertemuan Perancis dengan Paraguay pada tahun 1998 dulu. Yang mana ketika tu Paraguay memang bertahan gila-gila lah. Masa tu di pusingan 16 juga. Jadi ini adalah pertemuan ulangan. Jadi untuk pasukan yang defense-nya yang sangat kental, bagi aku Paraguay kali ini menunjukkan defense yang sangat kental. Mungkin lawan USA itu masih game pertama kan, tak tahulah kena bayar apa dengan USA kan. Tapi untuk Paraguay nak menembusi Paraguay aku rasa bukan satu yang mudah. Tetapi Perancis dengan berbekalkan tentera serangan yang hebat ni tak pasti dengan Paraguay adakah boleh merobek gawang Paraguay ni. Aku takut Paraguay dia heret ke penalti, dan penalti ni kita tak sedia maklum lah. Luck juga memainkan peranan kan. Okey.
Oh, nak sembang pasal Perancis ni banyak. Tetapi uh, siapa yang dapat mengalahkan Perancis dalam World Cup kali ni, kan? Okey, dan untuk Sweden kita ucapkan takziah lah. Jadi boleh balik kampung, boleh balik awal, boleh rehat untuk player-player Sweden. Okey. Dan seterusnya untuk game yang ketiga ini iaitu Mexico dan Ecuador. Ini adalah kelebihan untuk tuan rumah lah. Mexico ni yang aku tahu bukan satu tim yang agak mudah untuk dikalahkan. Kan? Walaupun kita ada asal macam belah-belah Amerika Selatan, Amerika Utara ni. Tapi kalau nak kira Amerika Utara, CONCACAF, Mexico memang kuat. Cumanya di belah Amerika ni mungkin kita lebih kepada Amerika Selatan. Kan? Argentina, Uruguay, Paraguay. Tetapi kita mungkin terlepas pandang Mexico. Mexico ni daripada CONCACAF. Mereka sebelum ni hanya bersaing dengan USA, kan? Trinidad Tobago. Tetapi kualiti yang ada dari segi pasukan Mexico ni sebenarnya pasukan yang sangat-sangat berkualiti, kan? Jadi untuk World Cup kali ni pula, bagi aku Mexico sebagai tuan rumah, mereka akan bercuba sehabis baik untuk melangkah lebih jauh lagi, kan? Mereka dah pernah kejutkan tim-tim yang hebat, kan? Macam sebelum-sebelum ni masa 2018 tu kan, dengan Jerman pun dia menang, kan? Tapi memang Jerman belum satu teruk. Tetapi yang kata Mexico, aku rasa selepas ini Mexico akan tunggu di antara England ataupun Congo. Jadi bagi aku harapnya England yang masuk di pusingan 16 yang boleh bertemu dengan Mexico. Ini bagi aku satu ujian yang sebenar lah untuk Mexico. Dan bukan kata Ecuador tak kuat, kan? Bukan kata Ecuador ni tak kuat. Tetapi dari segi peluang pun kalau kita tengok statistik, Mexico lebih menguasai. Ecuador ni memang satu pasukan yang sebenarnya dia agak liat juga untuk dikalahkan. Tetapi mungkin untuk melawan Mexico sebagai tuan rumah, tekanan tu sangat-sangat hebat lah. Dengan dia kata menyokong kacau di hotel. Jadi itu satu cabaran lah. Kalau hang lawan dengan tuan rumah memang macam-macam lah, kan. Tapi dah termaktub Mexico menang 2-0 dan akan menunggu pemenang di antara England dan juga Congo. Jadi bagi aku pusingan 32 ni dah semakin menarik, kan? Dengan baru-baru ni dah terkeluarnya tim-tim yang pilihan. Germany dah terkeluar, kan? Jadi Belanda pun dah terkeluar. Okay, jadi apa lagi selepas ini? Kejutan-kejutan yang bakal berlaku dalam World Cup kali ni. Aku dari segi penyokong yang natural, memang aku sokong Perancis. Tapi dari segi penyokong yang natural ni, aku kalau boleh nak pasukan-pasukan pilihan lah. Pilihan yang marah, kan? Cuma game yang baru ni Mexico pula, Maghribi melawan dengan Netherlands. Sorry memang aku sokong Maghribi, kan? Maghribi ni aku nak dia boleh pergi lebih jauh lagi lah. Sebab Maghribi ni pasukan yang sangat-sangat berpotensi. Dan dari segi pemain pun, kita tengok lawan Netherlands hari tu, sebenarnya Netherlands bernasib baik boleh skor dengan Maghribi, kan. Jadi apa lagi selepas ini, Maghribi juga akan menentang Canada selepas ini. Okay, jadi sama-sama kita nantikan apa lagi drama yang bakal berlaku dalam World Cup 2026 kali ini. InsyaAllah nantikan konten-konten yang terbaru. Terima kasih kepada siapa yang sudi dengar, sudi like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.